ahli dalam fiqah itu dia pointkan, lembu ini nanti saya nak buat korban. Mungkin dia umpamanya seorang yang banyak lembu, dia pun point, ini lembu ni saya dapat korban, wajib lembu tu nanti dibuat korban oleh dia. Ataupun kita pergi ke ladang lembu, kita lihat lembu tu, saya nak yang itu nanti dibuat korban. Dia sebut itu tadi, bukankah bila dia sebut tu dengan niat sekali, maka wajib dia buat korban. Cuma ulama khilaf apakah satu lembu itu ataupun satu bahagian lembu itu, khilaf lagi. Sebab tengok kemampuan. Kalau orang itu dia mungkin tak mampu, cukuplah dengan satu lembu itu, satu bahagian itu. Sekarang 500 ringgit kan, 600 sekarang. Kita dah jatuh. Kemudian 7 bahagian lembu itu boleh tak satu bahagian untuk akikah, yang 5 bahagian untuk korban, 1 bahagian untuk sembelihan saja makan? Jawabnya boleh. Sebab dia anggap macam seekor, tinggal lagi unta dengan lembu itu mungkin mahal sangat. Kambing murah tu yang dapat seekor saja tu. Tapi pelik juga, setengah tempat kambing tu murah, setengah tempat tempat yang banyak kambing kat negara Arab. Kemudian kalau terlihat dalam TV, saya ada sebut satu ungkapan dalam Isra Oasis. Saya kata sekarang ini tidak keterlaluan kalau saya katakan setiap keluarga itu dah wajib berkorban setiap tahun. Maksudnya dalam keluarga itu ada ayah, ibu, anak-anak dan semua. Itu maksud saya ni dah kira wajib setiap tahun. Kumpul-kumpul tu tak apa. Kalau cakap nama tu saja bina-bina, tidaklah. Misalnya kami dengan rezeki kita setiap bulan ribu-ribu, jadi itu memang iblis tu, dia tidak mahu tu. Sebab apa? Karena banding dengan pendapatan kita setahun, nak buat korban, mohon maaf ya, bukan kita nak ni, tapi nak tunjuk luahan hati kita ni. Rezeki yang Allah bagi ni, ya Allah, tak ternilai. Takkan 500, 600 tu tak boleh kita nak kumpul ini untuk korban. Yang jadi kita lemah semangat macam ni. Sebab kita bukan menolak tu banyak ni. Kalau beli cendol dia berapa mangkuk ni, beli nasi lemak sambal sedap tadi berapa ni. Kita ada ingatkan tu, coba kita bayangkan sehari RM2, sehari RM2 kumpul, dan 360 hari tidak ada payahnya. Itu saya seru pada diri saya lah. Sebolehnya kita niat setiap tahun kita berniat korban, dah dapat pahala korban dah. Bila kita buat korban tahun ni dapat 10 pahala korban. Itu pentingnya ada niat. Mohon maaf saya ambil masa lebih hari ini. InsyaAllah minggu depan saya bawakan sana tu dan kita belajar tanpa buku dengan slide nanti, InsyaAllah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita niatkan juga untuk yang meninggal dekat Al-Masjidil Haram tu, kita memang sedih sampai keluarganya yang dah meninggal tu, kita pun lahirkan rasa sedih, tapi jangan sedih sangat. Dalam sedih tu kita juga guru juga sebenarnya. Kenapa? Satu meninggal hari Jumaat, akan diangkat dekat adab kubur. Yang kedua, meninggal pula di tempat paling mulia di muka bumi, Makkah. Meninggal pula di dalam masjid paling mulia di muka bumi, Masjidil Haram. Masya Allah. Kalau mereka katalah, saya bayangkan saja, dia mereka ditimpa keren dengan contohnya, dia sebut Allah, gitu, dan sebut Allah. Allah disebut tu seumpama dia menyebut 100,000 kali Allah. Kalau dia sebut Allah, begitu 100,000 kali. Yang sebelum tu tadi kan mereka lepas masa berbuat amal. 3 dan 4 orang ada 1 saat ijabah pada hari Jumaat. 1 saat mesti makbul. Ulama katakan, kebanyakan yang mengatakan waktu itu adalah lepas masa sampai maghrib. Kebanyakannya. Memang ada ulama kata ketika khatib naik atas mimbar, ada yang kata ketika khatib turun, ada kata ketika antara dua khutbah. Itu yang kita berdoa tu kan ngaji. Tapi kebanyakan ulama mengatakan saat itu adalah antara asar dengan maghrib. Kan mereka meninggal waktu asar tu. Yang kelima, dalam hadis, siapa yang mati kerana sakit perut, mati kerana mengandung anak, delivery, mati kerana ta'un, dan meninggal kerana ditimpa bangunan. Itu kira ditimpa itu, orang itu dianggap syahid.
bila syahidnya Allah tak ada apa lah, syurga lah. Itu kita ya Allah. Subhanallah. Jadi dalam kita sedih, memang kita sedih lah. Mereka pula kalaulah ada di antara yang meninggal itu dah berniat haji ifrad. Haji ifrad ni berniat bermula Syawal, bermakna mereka itu dalam keadaan mereka patah dalam ihram kan. Meninggalnya mereka dalam keadaan ihram, nanti dibangkit hari kiamat dalam keadaan ihram. Itu nanti riuh, siapa yang mulia sangat ni. Jangan bawa meninggal dalam keadaan ihram. Mereka akan bangkit dalam ihram. Harum mereka dilihat oleh orang di padang mahsyar nanti. Karena mereka ada sendirinya. Subhanallah, ini luar biasa. Jadi karena itu siapa yang ada tuangkan itu, kita sedih dan kita ni juga. Cuma tolong pesan ahli keluarga itu tadi, tolong pesan khatamkan 70,000 kali la ilaha illallah. InsyaAllah mereka dah kenal dalam kubur tu. Cuma kita kirimkan lagi pahala 70,000 kali la ilaha illallah. Tolong pesannya sampai keluarga tadi, kalau boleh buat dalam masa 7 hari ini, lama-lama apa yang boleh buat 70,000 kali. Itu kelepasan kecil untuk mereka. Maksudnya kita kirimkan 70,000 pahala la ilaha illallah itu. Mudah-mudahan dia terbebas benar-benar daripada api neraka. Sekarang ni mereka dah seronok sebenarnya. Kita tak tahu apa kesudahan kita. Itu kan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah doa belum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim untuk mereka juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma khtim 'alaina bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bi su'il khatimah. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله ولا تجعلنا من المفتونين ولا الضالين ولا المضلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.